Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Selasa 28 hari bulan April 2026 Masihi, bersamaan dengan 10 Zulkaadah 1447 Hijriah. Sekarang pukul 6.02 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report kemarin, saya tak keluar ke mana-mana. Sebab Fikri tutup kan. Dia tak ada beli lagi tengah gitu. Lepas tu saya semaya masuk maghrib, semaya isyak. Lepas semaya isyak tu, saya sambil sebelum isyak tu saya dah WhatsApp dia, tanya dia macam mana. Dia dah balik ke? Dia balik ke? Bila 20 malam tu baru saya pergi ke. Pas semaya isyak tu 9.20 tu saya pergi ke kedai Fikri lah. Minum malam tu biasalah. Upload video apa my Facebook apa semua sana lah, my internet sana sambil minum malam biasa. Lepas tu balik ke rumah pada pukul 12 berapa malam, 11.56 malam. Mana sebelum pukul 12 lah balik ke rumah malam. Saya baru memutuskan balik pukul 12. Lepas tu tidur pada pukul 1.10 kita lebih kurang 1.10 pagi. Bangun pada pukul 6.50 pagi. Bangun mandi-mandi terus sembahyang subuh, makan sarapan. Lepas tu makan sarapan tu lepas dah selesai tu saya sempat edit video lah sikit. Sambung malam edit video malam. Pagi ni pun sambung edit video. Lepas tu dah ada pukul 7.50 tu baru saya keluar pergi kedai Fikri. Seperti biasa minum pagi dah, keluar minum pagi. Lepas tu dalam pukul 9 tu pergi pula pak kerja kemarin dah. Simpan barang-barang lagi ni, simpan barang, basuh-basuh. Lepas tu beg mana ada sikit-sikit tu, ada sikit lagi lah, ada sikit lagi kerja, buat kerja sikit lah. Kerja barang dengan ngacak sikit tu. Mana tempat tak comel tu, beg comel dah basuh seminggu hak datang tu basuh hari cuci hari gitu, sekali hari gitu. Lepas tu hak cat nail lah tu tutup cover balik dengan cat putih tu. Jadi ni asal putih jadi cuma dia tu cover gitulah. Lepas selesai tu tapi lama kat lah kau duduk main tu. Muka pukul 9 kan. Dia mak lahu tu bau siap sebab pagi dia sebab pagi masuk boleh kata dia tu atau kata tukar tu clear belakang lah barang tu, tinggal staging dengan tangga lah. Lepas tu terus pergi ke ni lah, ke kedai Moksu lah, makan nasi sup sana. Saya pun dapat gaji lah saya tu, gaji kemarin hari ni tak ada gaji lagi ni, kita tak ada gaji resip bagi gitu lah. Kira ni sudah kemarin, kira sekali ingat kemarin lah dapat lah RM60 pula. Lepas tu balik ke rumah lah. Dari pukul 2.20 tu balik ke rumah masing-masing. Saya pun semaya dari pukul 3.40 semaya Zuhur tadi 3.40. Lepas tu duduk main Facebook, sengguk kawan je negara untuk tidur, tak ada tidur je negara. Bangun saat ni dah ada pukul, tadi bangun dah ada pukul 5.40 hari bangun. Terus mandi semaya asar. Lepas tu Konek ni terus mai ke sini lah, segera mai ke sini untuk semaya untuk ni lah, untuk buat video daily report ni. Dan saya buat apa tu, Konek 2 minit ni terus buat video daily report ni. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.